Lampu paling diminati oleh pendaki gunung. Ya atau tak? Aku cakap bukan main sebarang cakap. Tapi sebab dah beberapa pendaki gunung yang dah jumpa lampu ni, diorang memang terus, "Dek, nak. Lampu dia ni jenis yang boleh dikelepit macam ni dan disimpankan. Bentuk dia ni bila simpan tu tak membucu, tak mentajam dan petak dia kemas je. Di sudut sisi dia ni, yang ini adalah lampu bahagian flashlight. Nampak? Dia spotlight macam tu. Senang lah kalau kata nak cari tempat berak malam-malam. Ini pula lampu kedua, malap, makin cerah, terpaling cerah. Ini keadaan sekarang. Aku dah buka bahagian lampu paling cerah kat dalam ni. Bila kita buka buku tu, no! Puas hati. Bila kita tutup balik, ada satu side dia ni, dia ada solar. Tapi itulah, untuk barang yang harga dia tak mahal, aku tak berapa nak percayalah solar dia. Walaupun time kena cahaya matahari, dia kata dia tengah ngecas. Inilah side yang menarik. Pertama, tangkai dia. Ini kita ada tangkai. Kemudian atas tangkai dia ni, bila kita buka, ada lagi pencangkuk. Jadi pendaki gunung sedap lah pakai dia ni. Macam-macam gaya. Kemudian di bahagian ni juga, yang ini merupakan permukaan magnetik. Artinya kita boleh tampalkan pada mana-mana permukaan besi. Dah ada lighting dah situ. Dia claim bateri dia 5000 mAh. Tang ni aku tak reti macam mana nak double check. Tempoh hari masa aku try di Gunung Nuang, aku dapat try dalam 5 jam yang aku confirm boleh pakai. Lepas tu aku tidur. Aku tak ingat pukul berapa dia mati. Aku tak tahu berapa jam dia tahan. Sebab aku sedar-sedar je dah siang. Tidurnya lama sangat. Aduh, barang ni masih belum famous geng dekat dalam pasaran. Jadi korang tak payah takut, tak payahlah nak beli laju-laju. Tapi itulah, barangnya tak banyak lah. Sebab barang tak famous, orang tak adalah buat masuk banyak kan. Kalau habis, sorry